penerimaan suara saya okey tak? Dengar, dengar. Dengar, alright. Ada nampak video sekali ke? Ada nampak muka saya sekali ke? Tak ada. Tak, tak ada tuan eh? Tak, Ada? tak, tak. Hello, Assalamualaikum Encik Mahfuz. Saya Ya. tak nampak slide ataupun muka. Baik-baik tuan. Saya tengah tengok apa yang Jemaah tak nampak ni. Dengan nampak gear je. Komandan kau Nampak. punya. Alright, okey. Kau sekarang nak beli, nak hantar surat kepada siapa? Okey. BPA JRP clear tuan. Alright. Okey tuan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang tuan-tuan. Minta maaf banyak untuk panggilan mesyuarat dalam masa terdekat. Untuk maklumat tuan-tuan, saya dan Kementerian Kenderaan telah hadir ke bengkel end-to-end, perkhidmatan E2E atau end-to-end yang dianjurkan oleh JDN pada Jumaat yang lepas. Di sana terdapat keperluan untuk pihak ATM untuk mengemaskini keperluan jenis perkhidmatan yang perlu dimajukan kepada JDN pada 15 hari bulan depan. Yang mana jenis perkhidmatan ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Tuan Syazwan daripada bahagian pengurusan maklumat NINDEF untuk kaedah pemilihan bagaimana jenis perkhidmatan yang patut kita majukan kepada JDN secara online. Untuk maklumat pihak tuan-tuan, sebenarnya saya memanggil tuan-tuan dan perempuan sebenarnya bukan keseluruhan sebenarnya. Sebenarnya ada banyak lagi orang yang patut saya panggil, tapi saya nak cepat, saya panggil mana yang terlintas di kepala saya lah dulu dengan kenderaan. So yang lain tu kita akan harmonikan dari masa ke masa lah. Tapi sebelum tu kita nak tuan-tuan faham, adapt dan juga tengok kaedah bagaimanakah kita nak menilai suatu perkhidmatan yang disediakan oleh agensi tuan-tuan. Dan selama ni bila disebut pasal E2E adalah satu perkhidmatan yang daripada secara online, which is kalau contoh macam kita create kita buat lesen di JPJ, buat pasport di immigration, kita akan isi maklumat secara online sampai pasport tu dikeluarkan oleh immigration. Maksudnya sehingga ke level pembayaran semua secara online sebagainya. Tapi dalam kes immigration pasport ni kita kena hadir untuk verifikasikan. So itu bukan kita kira sebagai perkhidmatan E2E lah, tapi dia juga sebagai perkhidmatan disediakan oleh immigration. Itu sebagai satu contoh lah. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Syazwan untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan E2E ni. Mohon pihak pentadbir BSAP untuk record sesi ni. Tuan Syazwan boleh ya? Okey, saya serah pada Tuan. Boleh. Dengar tak? Baik. Okay. Terima kasih Meja Mahfuz and Assalamualaikum semua. Saya Syazwan dari BPM. Saya juga turut hadir pada bengkel perkhidmatan end-to-end yang diajarkan oleh JDN pada Jumaat lepas. So, saya akan buka slide yang dibentangkan semasa bengkel tersebut supaya kita boleh nampak dengan jelaslah apa benda end-to-end itu. Okey, tuan-puan nampak tak slide saya? Nampak. Okay, terima kasih. Okey, di sini saya gunakan slide yang sama oleh pihak JDN. So, bila nampak nama yang ganjil-ganjil tu boleh abaikanlah dulu ya. Okey. Di sini kita fokus pada apa itu perkhidmatan kerajaan, apa itu kaedah penyampaian perkhidmatan kerajaan, kumpulan sasar dan proses umum perkhidmatan. Okey. Ini adalah definisi perkhidmatan kerajaan sehingga Disember 2025, iaitu yang pertama adalah end-to-end, di mana perkhidmatan ditawarkan dari mula sampai akhir dan boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana tanpa berurusan secara bersemuka. Seterusnya, PE2E, bukan end-to-end, e-counter. Perkhidmatan tawarkan kepada pelanggan disediakan di kaunter menggunakan kemudahan pengkomputeran agensi. Bukan end-to-end separa online yang menggabungkan perkhidmatan online dan juga perkhidmatan manual. Dan juga bukan end-to-end manual di mana perkhidmatan sepenuhnya dibuat secara manual. Okey, contoh dia akan ada di
belah belakang nanti, tapi ini adalah definisi sehingga tahun lepas sahaja. Bermula tahun 2026, kita ada definisi baru di mana end-to-end maksud dia adalah sama macam definisi sebelumnya, perkhidmatan ditawarkan kepada pelanggan sepenuhnya dilaksanakan secara dalam talian dari mula hingga akhir atau ada pilihan alternatif yang boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana. So, tak kira lah berada di rumah, tak kira berada di pejabat, tak kira berada di kafe, perkhidmatan itu tetap boleh diakses. Paling senang contoh yang ada sekarang ni adalah perkhidmatan pembaruan lesen memandu. Di mana kita ada option di mana kita boleh membuat pembaruan melalui aplikasi MyJPJ. Dalam aplikasi MyJPJ, kita boleh buat pembaruan, kita boleh bayar, kita boleh tengok lesen tu dan kita tidak perlu hadir ke pejabat JPJ untuk ambil lesen. Itu adalah perkhidmatan sepenuhnya end-to-end. Okey, kedua, definisi yang terbaru adalah jangka end-to-end. Iaitu perkhidmatan yang ada potensi untuk dilaksanakan secara end-to-end. Yang ini adalah perkhidmatan sedia ada yang kita rasa pada masa kini belum dilaksanakan secara end-to-end, tapi boleh dilaksanakan pada masa akan datang. Ini adalah antara perkhidmatan ini yang separa end-to-end, yang e-counter dan manual, yang mana tiada kekangan untuk melaksanakan end-to-end pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah bukan end-to-end, di mana perkhidmatan ini bagaimanapun tidak akan mematuhi kriteria end-to-end, di mana kerana ia memerlukan 3 pilihan seperti dalam gambar, iaitu perkhidmatan yang memerlukan kehadiran fizikal, memerlukan pengesahan manual dan memerlukan pemeriksaan lapangan. So, kalau di peringkat ATM, yang kita nampaklah kehadiran fizikal, contoh perkhidmatan jom masuk tentera, di mana permohonan dibuat secara online, pemilihan dibuat secara online, tetapi pemilihan akan dibuat di Pusasda di mana calon perlu hadir ke Pusasda untuk dipilih. Itu dah terkeluarlah daripada end-to-end. So, dia memang takkan boleh end-to-end. Kecuali ada pilihan lain yang membenarkan dibuat secara end-to-end lah. Tapi buat masa ni saya rasa tak ada. Yang kedua ni pengesahan manual ni di mana dia kena turun padang untuk cek. Yang contoh diberikan oleh pihak JDN adalah uh, kelulusan sijil halal JAKIM. Di mana pemeriksaan perlu dibuat dekat lokasi untuk melihat pematuhan kepada sijil halal tersebut. Biasanya pengesahan manual dan pemeriksaan lapangan ni adalah benda yang melibatkan audit dan pemeriksaan. So apa-apa yang melibatkan audit pemeriksaan secara orang kata secara default dia akan jadi bukan end-to-end. So apa-apa yang bukan end-to-end ni pun kita perlu daftarkan sebab pihak JDN melalui urusan Hall of Government perlu senarai perkhidmatan ini bagi tujuan pemantauan. Kerana pelaporan ini turut akan memberi kesan kepada pelaporan markah DIP oleh Ketua Perkhidmatan dan Ketua Jabatan. Termasuklah Parlimen Angkatan Tentera sekali. Okey, ini adalah kaedah penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kita ada 2 kaedah yang secaranya secara default yang kita ada, iaitu fizikal, iaitu kaunter, kios, kurier dan lapangan. Yang kedua adalah secara digital di mana semua dibuat secara online. Ini adalah beberapa contoh lah yang boleh dibaca dari segi kategori ekonomi, kejayaan dan pendidikan, dari segi kesejahteraan dan kesihatan dan dokumen dan kewangan. Ini boleh orang kata kita boleh tengok sendirilah benda-benda ni dalam keadaan seharian kita. Okey. Saya teruskan dengan kategori kumpulan sasar di mana kita ada 4 kumpulan sasar utama iaitu G2C, Government to Citizen, kepada rakyat. Di mana kepada rakyat, maaf ya saya tengok ada, kita ada. Okay. G2C, Government to Citizen, perkhidmatan kepada rakyat terdiri contoh yang ada tertera di tepi tersebut semakan perjalanan luar negara. Tuan, sorry sekali Ya. tuan. Ada yang nampak black screen kata tuan. Boleh Black tuan screen maksudnya tuan keluar tuan apa Sekejap. off sharing atau sharing balik? Okey, saya share balik pergi ke desktop lah. Tadi saya share pergi application. Sekejap. Desktop, sekejap.
entire screen. Story ya. Okay. Nampak tak? Sekejap. Saya nampak. Yang lain? Okay. Yang Okey, lain? dah nampak. Nampak? JRP okey? Dah tuan, dah tuan. Nampak, Alhamdulillah. Okay. Air Force clear, Air Force clear. Yang tadi tu nak ulang balik ke? Tu. Saya boleh tunjuk slide lah tu. Saya patah balik slide tu sikit supaya nampak lah. Lama dia ke depan pula. Okey, ni tadilah perkhidmatan sehingga Disember yang saya sebut tadi end to end dan bukan end to end. Ini definisi bermula 2026. Ini adalah kaedah penyampaian perkhidmatan kerajaan. Itulah dia ada secara fizikal dan secara digital. Dan yang ini kategori yang tadi kita terputus sekejap tadi kan. Okey, government to citizen iaitu perkhidmatan kepada rakyat. Yang contoh adalah pengurusan sewaan fasiliti, pengurusan sahaman trafik, cukai tanah dan sebagainya. Government to business, perkhidmatan kerajaan kepada perniagaan atau industri iaitu lesen, kebenaran merancang dan permohonan permit. Government to government, perkhidmatan kepada agensi kerajaan iaitu repository maklumat, pengurusan projek, permohonan pengecualian khas. Dan last sekali adalah government to employee, kepada kaki tangan. Di sini ke sistem kehadiran, pengurusan latihan dan pengurusan cuti. Untuk berdasarkan pengalaman menjaga E2E dari 2021 sehingga sekarang, MINDEF lebih banyak dekat peringkat 3 dan 4 iaitu government to government dan government to employee. Kita untuk government to citizen dan government to business yang terlibat selalunya adalah pihak JLKN dan juga pihak JEF. Yang lain tu ada tapi tak sebanyak dua agensi ni lah. So saya tak pasti orang JEF ada tak hadir dengan JLKN sebab nanti kita kena daftarkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kedua-dua agensi ini. Okey, dalam setiap perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan, ini adalah 20 proses umum perkhidmatan yang pastinya ada ataupun mungkin ada dalam perkhidmatan tersebut. Merangkumi 20 item bermula dengan pendaftaran, sewa makan, bayaran, maklum balas, carian, kelulusan, rayuan, penghantaran, cetakan, penyerahan, pemakluman, kutipan, sewa makan semula, laporan, pemeriksaan, pengesahan, pengedaran, pemantauan, pengesahan identiti dan pemberian. Okey, macam saya sebut tadi, kalau ada pemeriksaan, selalunya dia kategori bukan end to end. Tapi bila ada kategori pemeriksaan di sini, ini adalah pemeriksaan yang boleh dibuat secara digital, secara online. Dia tak perlu turun pun. Kalau pemeriksaan tu boleh dibuat secara begitu, kita boleh jadikan dia end to end. Tapi jika dia tetap kena perlu turun. Bagi saya ambil contoh lah. Kita ada sistem pengurusan aset. Di mana untuk pemeriksaan aset, kita kena turun untuk cek aset tu ada atau tidak di lokasi. Yang itu kita akan kategorikan sebagai bukan end to end. Sebab perlu orang turun ke site untuk melihat aset itu sendiri. Okey. Kemudian ini adalah asas penyelesaian perkhidmatan end to end. Di mana perkhidmatan end to end dia perlu mematuhi 3 kriteria ini, iaitu 1, tiada jurang di mana dia dalam talian dari mula ke hujung. Yang kedua, perkhidmatan satu ke satu, one to one. Hanya terdapat satu set proses yang sama kepada sasaran pengguna yang sama oleh pemilik perkhidmatan yang sama. Kalau proses tu dibuat kepada sasaran pengguna yang berbeza, kita boleh jadikan pada 2 perkhidmatan. Sebagai contoh, pembaharuan lesen. Dia boleh jadi lesen individu, lesen perniagaan. Okey, pembaharuan lesen perniagaan, dia mungkin lesen perniagaan individu atau lesen perniagaan syarikat. So, di situ perkhidmatan pembaharuan lesen perniagaan boleh dijadikan 2 proses. 2 perkhidmatan end to end sebab ada 2 sasaran yang berbeza. Yang ketiga, boleh terdiri daripada pelbagai sistem atau saluran penyampaian perkhidmatan. Okey, di sini mungkin perkhidmatan itu boleh melibatkan lebih daripada satu sistem sahaja. Ataupun mungkin melibatkan melibatkan satu saluran lain. Sebagai contoh, kalaulah pasport, ini andai kata pasport boleh dihantar melalui pos. So, dia mohon dan pasport dihantar melalui pos.
Kalau boleh, dia itulah end to end. Tapi buat masa ni memang tak boleh lagi lah. Sebab bila nak ambil pasport, kita kena cap jari. Atau dia akan datang, mungkin mesin cap jari tu boleh dibawa ke rumah untuk pengesahan pasport tu milik pemilik tersebut. Itu kita tak tahu akan datang. Tapi kalau boleh dia selesai sebegitu, itu adalah end to end sepenuhnya. Okey. Ini adalah senario perkhidmatan yang disediakan oleh satu sistem, tapi ada beberapa perkhidmatan dalam sistem tersebut. Ini contoh yang diberi di bawah lah. Pembaharuan lesen perniagaan, di mana permohonan dibuat secara online, pembayaran dibuat secara online, dan lesen dibagi pilihan sama ada secara self-collection di kaunter ataupun melalui penghantaran kurier. Sekiranya dia ada pilihan yang dibuat tanpa memerlukan penerima perkhidmatan itu datang ke kaunter atau ke agensi, maka dia adalah end-to-end sepenuhnya. Dan ini adalah pilihan. Mungkin kalau penerima perkhidmatan tak nak dihantar melalui kurier, dia nak datang ke kaunter, itu pilihan dia. Tapi kita ada option untuk menghantar secara online. Mungkin kalau seterusnya kita boleh buat juga untuk cetakan. Itu pun dia akan jadi end-to-end lah. Kemudian di sini kita tengok adalah contoh permohonan pindah milik tanah, di mana permohonan dibuat oleh pemohon. Pengesahan dia kena datang kaunter, by hook, by crook dia kena datang kaunter, dan pemakluman melalui online. So di sini kerana ada melibatkan kehadiran pemohon ke kaunter, iaitu ke agensi kerajaan, dia jadi bukan end-to-end kerana perlu pemeriksaan secara fizikal. Sekiranya pengesahan ini tidak perlu secara fizikal, contohlah kita dah implement My Digital ID dan dia buat pengesahan di rumah, makanya dia akan jadi end-to-end. Tapi belum, buat masa ini belum lagi. Ini adalah senario perkhidmatan di mana satu perkhidmatan digunakan oleh beberapa daerah. Contoh perkhidmatan macam bagi daerah, di sini contoh di Sabah lah, di mana perkhidmatan platform tu disediakan oleh pihak KPKT, tapi digunakan oleh daerah, pelbagai daerah untuk satu perkhidmatan yang sama. So di sini penerima perkhidmatan berbeza-beza. So dia jadi 3 perkhidmatan end-to-end walaupun dia satu penyedia perkhidmatan sahaja. Dan ini ada satu pemeriksaan. Okey, ini bila nampak ada berkaitan pemeriksaan atau ada semakan lapangan, makanya kita akan nampaklah pemeriksaan taska permohonan, kemudian pemeriksaan dibuat secara bersemuka, di mana pemilik taska perlu datang ke agensi untuk ditemu bual, kemudian baru dapat tahu dia lulus atau tidak. So kerana ada datang ke agensi, maka dia bukan perkhidmatan end-to-end. Dia adalah perkhidmatan bukan end-to-end. Dan ini adalah contoh pemeriksaan kilang. Kalau ada pemeriksaan secara online, makanya dia online jadi end-to-end lah. Tapi kalau dia tetap ada pemeriksaan, dia jadi bukan end-to-end. So, berdasarkan senario-senario tadi, tuan-tuan boleh lihatlah untuk macam sistem. Saya nampak sistem-sistem yang melibatkan aset, sistem-sistem melibatkan audit, sistem-sistem melibatkan pengambilan. Kita mungkin buat masa ni kita akan nampak dia bukan end-to-end sebab perlu melibatkan pemeriksaan atau semakan secara lapangan. Selain perkhidmatan itu, kita boleh tengok sama ada adakah dia berpotensi untuk jadi end-to-end ataupun dia memang dah end-to-end, cuma kita tak daftarkan sahaja lagi. Okey, itu adalah beberapa kaedah lah untuk menentukan sama ada perkhidmatan ditawarkan oleh agensi adalah end-to-end atau tidak. Okey, selain daripada perkhidmatan di agensi, kita ada perkhidmatan sepunya, iaitu perkhidmatan yang ditawarkan oleh satu agensi yang diguna pakai oleh banyak atau semua agensi awam. Ini kategori-kategori yang ada lah. Kalau tuan-puan melihat, kita ada perkhidmatan sepunya sektor awam. Di sini contoh paling senang adalah Hemis Awam. Ini ada perkhidmatan sepunya sektor awam. Kalau kita guna semua. Kemudian ada perkhidmatan sepunya persekutuan. Bagi contoh adalah sistem e-perolehan. Sistem perkhidmatan sepunya negeri yang mana digunakan oleh negeri sahaja. Perkhidmatan sepunya PBT yang digunakan oleh PBT sahaja. Perkhidmatan sepunya institusi pengajian tinggi yang digunakan oleh IPTA
dan juga perkhidmatan sempurna kesihatan yang digunakan oleh klinik dan hospital kesihatan sahaja. Okey. Ini adalah contoh macam mana kita nak kenal pasti perkhidmatan yang bukan end-to-end, yang tidak akan end-to-end sehingga bila-bila. Macam saya sebut tadi, kita ada 3 kategori yang kita akan jadikan dia benchmark supaya menentukan dia bukan end-to-end, iaitu kehadiran fizikal, pengesahan manual dan pemeriksaan lapangan. Okey, tuan-puan boleh tengoklah contoh di tepi. Yang ni saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita adalah Jabatan Bomba lah. Jabatan Bomba, dia perlu buat pemeriksaan alat pemadam api. Itu ada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Bomba. Bila dia nak cek by hook by crook, dia kena datang untuk ke pejabat kita untuk semak. So, dia melibatkan pemeriksaan lapangan. Bila ada pemeriksaan lapangan, makanya dia bukan end-to-end. Dan dia takkan boleh jadi end-to-end unless ada perubahan dari segi polisi dan struktur pemeriksaan tersebut. Okey, itu adalah perkara-perkara berkaitan end-to-end. Sebelum saya sambung, ada apa-apa pertanyaan ke berkenaan kaedah penentuan kategori bukan end-to-end dan kriteria-kriteria yang saya nyatakan tadi? Kalau ada, boleh tanya atau boleh chat dalam grup. Saya open untuk soalan. Saya bisa sambung kepada pelaporan end-to-end kita ni. Okay. Saya sambung untuk pemantauan end-to-end. Maaf. Pemantauan end-to-end. Ini adalah orang kata punca kuasa untuk pelaksanaan pemantauan end-to-end daripada JDN. Yang pertama di peringkat global di mana kita ada 3 indeks yang kita perlu pantau dan patuh bagi mendapat markah yang favorable kepada Malaysia lah. Yang pertama adalah World Bank, GTMI, Government Technology something lah. Kemudian adalah World Bank GovTech Flagship Report ataupun di Malaysia kita panggil Malaysia Economy Monitor, dan yang ketiga adalah bawah United Nations di bawah OSI, Online Service Index. Dalam negara pula kita ada pemantauan melalui RMK ke-13 di mana sasaran yang ditetapkan adalah 95% perkhidmatan dalam talian kerajaan persekutuan akan tersedia dari peringkat awal ke akhir pada tahun 2030. Kemudian kita ada Malaysia Digital 2030 di mana disasarkan 95% perkhidmatan kerajaan dalam talian menjelang 2030. Okey, apa perbezaan RMK 13 dengan Malaysia Digital 2030? RMK 13 hanya melihat perkhidmatan ditawarkan oleh kerajaan persekutuan sahaja, iaitu kerajaan persekutuan dan badan berkanun persekutuan. Manakala Malaysia Digital dia menyasarkan semua perkhidmatan dalam talian kerajaan, merangkumi persekutuan, negeri dan PBT. Kemudian kita ada dimensi prestasi daya saing negara dan MyIKD, indeks. Saya tak pasti indeks apa, tapi adalah salah satu indeks untuk dinilai untuk dapat markah yang tinggi. Kemudian di bawah sektor awam, kita pun ada sasaran dia, iaitu melalui pemantauan DIP, Ketua Perkhidmatan dan Ketua Jabatan. Okey, untuk pemantauan DIP ni terlibat ada di MINDEF ada 2, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan dan juga Parlimen Angkatan Tentera, di mana sasaran adalah 80% perkhidmatan E2E jabatan dalam talian merangkumi G2C, G2B, G2G dan G2E. Kemudian di pemantauan juga dibuat untuk PPTPA Generic Tier 1, di mana Generic Tier 1 ini merupakan KSU. Maaf, merupakan KSU di mana sasaran adalah peningkatan 5% perkhidmatan end-to-end sektor awam. Kita ada juga pemantauan melalui kerangka My Belanjawan dan juga melalui permohonan agensi. Okey, tuan-puan, sekiranya tuan-puan di agensi ada buat permohonan ke JTISA untuk dapatkan kelulusan, permohonan tuan-puan akan dibandingkan dengan senarai end-to-end ini
dan akan dilihatlah sekiranya dia kata end to end dah 100%. So kenapa nak mohon bajet lagi? Macam itulah. Adalah beberapa indikator. Nanti ada ditunjukkan di belakang sikit. Okey, ini adalah agensi-agensi lah yang terlibat dalam pengumpulan data end to end. Maaf, saya nampak ada. Okey. Tak nampak? Ada yang tak nampak ke? Nampak. Okey, takut ada yang tak nampak. Tapi yang ini kita tak perlu tengok lah sebab nombor ni pun tak memberi maksud apa sekarang ni. Kita tengok yang di belakang sikit. Okey. Ini adalah pencapaian end-to-end sektor awam sehingga Disember. Untuk MINDEF, kita tak tengok negeri dengan PBT, kita tengok persekutuan sahaja di mana setakat yang dilaporkan ini perkataan saya pegang yang dilaporkan oleh setiap agensi termasuk MINDEF, kita telah mencapai 96.48% di peringkat persekutuan, manakala 85.98% di peringkat Malaysia, di peringkat negara lah. So, daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang dinyatakan dalam laporan itu, ada 13,559 perkhidmatan di bawah persekutuan di mana sebahagian besarnya merupakan government to employee iaitu sebanyak 42%, diikuti oleh perkhidmatan government to government 23%, government to business 11% dan government to citizens 22%. So, majoriti dia adalah G2E dan G2G. Okay. Ini adalah pencapaian perkhidmatan end-to-end sektor awam sehingga bulan Mac 2026. Nampak tak ada berlaku penurunan daripada markah tadi 85 turunlah ke 84. So, kenapa dia turun? Sebab ada berlaku perubahan dari segi data di mana ada perkhidmatan yang ditambah, ada perkhidmatan yang dikeluarkan yang mungkin melalui akta telah dibansuhkan. So, dikeluarkan jadi maka dia akan menurun sedikit lah. So, dekat persekutuan ada peningkatan sedikit walaupun peningkatan itu tak banyak. Negeri dan PBT ada penurunan. Okay, so ini adalah data sehingga Mac yang dilaporkan kepada pihak JDN oleh semua penyelaras di peringkat kementerian termasuklah MINDEF. Untuk makluman, MINDEF pada Mac 2026 kita laporkan pada kadar 92.4%. Okey. Ini adalah beberapa faktor kekangan di mana untuk menjadikan benda tu E2E sepenuhnya, beberapa perkara perlu dibuat perubahan di mana majoriti ada melibatkan akta, ada melibatkan proses kerja, melibatkan dasar dan polisi, peruntukan kewangan, keselamatan dan kerahsiaan. Biasanya kita dekat MINDEF ni kita berada di tahap keselamatan kerahsiaan itulah kalau kita nak buat end-to-end. Sebab bila end-to-end ni kita kena publish kepada internet. Jarangnya kita nak buat secara intranet. So mungkin ada beberapa perkhidmatan yang kita tawarkan kepada anggota kita G2E, Government to Employee yang tidak memerlukan kita publish ke internet. Tapi disebabkan nak buat end-to-end kita kena publish. Itu mungkin kekangan kita lah. So yang itu saya dapat perkhidmatan daripada anggota ni banyak dekat JRP, UGAT, kesihatan dan sebagainya. Okey. Ini kita boleh abaikan. Jangan tengok sebab benda ni tak berapa nak betul kerana hingga Mac kita berdasarkan apa yang kita laporkan sahaja. Disebabkan pelaporan inilah kita nak buat pembetulan supaya kita nak pastikan data perkhidmatan yang dihantar kepada pihak JDN adalah betul. Kalau tak 100% betul pun sekurang-kurangnya 90% betul. Kerana MINDEF ni satu kementerian yang besar di mana kita ada banyak perkhidmatan. Tapi dalam senarai sebenarnya kita tak declare lah buat masa ni. Kita declare setakat ni hanya 100, saya tak silap 127 perkhidmatan sahaja. Okey. Kepada mereka yang pernah menghantar laporan end-to-end kepada saya selama 5 tahun kebelakang ini, sebelum ni kita laporkan secara 4 bulan sekali di mana kita akan laporkan pada bulan Mei, kita akan lapor pada bulan September dan satu lagi pada Januari tahun berikutnya.
Bermula 2026, tempoh pelaporan telah diubah kepada 4 kali setahun, di mana kita perlu lapor setiap 3 bulan sekali. Di mana laporan pada bulan Januari sehingga Mac kita akan hantar pada bulan April. Kemudian Januari sehingga Jun kita akan pada Julai. Seperti yang dikatakan oleh Meja Mahfuz tadi, kita perlu submit kepada pihak JDN laporan yang telah ditandatangani oleh CDO Kementerian Pertahanan pada 15 Julai selewat-lewatnya. Kemudian pelaporan seterusnya kita kena lapor pada bulan Oktober iaitu sehingga September, dan akhir sekali pada tahun depan lah, pada Januari untuk sehingga Disember. So benda ni akan berterusan sehinggalah 2030 unless ada sebarang pindaan dari segi polisi dan dasar. Okey, ini adalah rantaian kehadapan untuk pihak. Okey. Di sini ada yang kita boleh kata perubahan lah daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya untuk pengiraan end-to-end, apa yang kita buat adalah kita ambil jumlah perkhidmatan end-to-end bahagi dengan jumlah perkhidmatan ditawarkan darab 100. Itulah perkhidmatan end-to-end. Tetapi bagi bermula Jun 2026, formula dia adalah kita akan senaraikan semua perkhidmatan. Kita akan tetap tengok berapa banyak yang telah end-to-end, berapa yang kita jangka boleh end-to-end sehingga tahun 2030, dan berapa perkhidmatan yang bukan end-to-end. Okey, so pengiraan akan mengambil kira perkhidmatan end-to-end dibahagikan kepada jumlah perkhidmatan tolak perkhidmatan bukan end-to-end darab 100%. So, sekiranya ada perkhidmatan tuan-puan yang memang confirm tak boleh bukan end-to-end, laporkan sahaja sebab kita boleh tolak melalui pengiraan ini. Cuma dari segi nak tentukan tu, hanya tuan-puan yang tahulah sama ada perkhidmatan itu boleh jangka end-to-end ataupun dia pastinya bukan end-to-end. Okey, ini kita boleh abaikan sebab data ni tak berapa nak betul. Okey, apakah isunya bila pelaporan end-to-end? Macam tuan-puan lihat tadi, ada 8 kementerian didaftarkan 100% perkhidmatan end-to-end. Tetapi dia memberi kesan, iaitu satu lagi, pada pandangan JDN, sekiranya perkhidmatan kementerian telah mencapai 100%, JDN tidak perlu memberikan peruntukan untuk pembangunan sistem baru atau projek pembangunan sistem, kerana sekiranya semua dah end-to-end, buat apa nak buat sistem baru? Maintain je lah sedia ada. So itu antara impak dia kalau kita buat pelaporan secara total 100% pada suku kedua 2026. Dia jadi 100% ni hanya terjadi apabila kita tak declare perkhidmatan yang kita tawarkan kepada penerima perkhidmatan kita. Untuk makluman, MINDEF setakat ni kita memang banyak tak declare, sebab apa yang terjadi buat masa ini adalah kita declare berdasarkan sistem yang kita bangunkan. Sepatutnya kita perlu senaraikan dulu perkhidmatan apa yang kita tawarkan dan baru kita mapkan kepada sistem yang digunakan untuk menawarkan perkhidmatan tersebut. Okey, ini adalah saya sambung sikit lagi dan dah habis dah. Nanti ada sesi Q&A, tuan-tuan boleh tanya. Okey, yang seterusnya strategi baharu pelaporan end-to-end, di mana perkara 1, 2 dan 3 ni kita boleh abaikan sebab kita tidak terlibat. Yang keempat ni, penyelesaian perkhidmatan sepunya hanya dilaporkan oleh agensi pemilik proses berbanding oleh agensi pelaksana. Untuk makluman tuan-puan, ada pelaporan sebelum ini, kita gabungkan perkhidmatan agensi dan perkhidmatan sepunya atas arahan pihak JDN sendiri. Tapi berdasarkan semakan semasa bengkel, dimaklumkan perkhidmatan sepunya hanya perlu dilaporkan oleh pemilik perkhidmatan sahaja. Di sini perkhidmatan sepunya yang kita daftarkan di bawah MINDEF sebelum ni adalah perkhidmatan di bawah Hermes, perkhidmatan di bawah IJF MAS, perkhidmatan di bawah e-perolehan, perkhidmatan di bawah eGPA dan juga perkhidmatan di bawah SISPA. So, untuk pelaporan 2026, semua perkhidmatan-perkhidmatan ini kita akan keluarkan dan kita tidak akan laporkan di bawah Kementerian Pertahanan lagi. So, bilangan perkhidmatan yang ada di MINDEF akan berkurangan lah sekiranya kan senarai sedia ada.
Tu pihak kami berharap, pihak tuan-puan, especially daripada bahagian cawangan dan jabatan, boleh menyeraikan semua perkhidmatan yang ada. Tak kira ada sistem atau tak ada sistem. Dan uh, kita boleh semak baliklah nanti secara bersama bagaimana perkhidmatan tersebut sama ada boleh end to end atau tidak. Okey. Ini nampak penutup dah. Okey, sekarang ni untuk makluman juga, kita ada senarai yang diberikan oleh pihak JDM berdasarkan laporan-laporan sebelum ini. Ah, Cuma untuk senarai tersebut, macam saya sebut tadi, kita adalah berdasarkan bilangan sistem, bukannya bilangan perkhidmatan. So, untuk exercise yang bulan Jun ini, kita cuba perbetulkan maklumat di mana kita nak senaraikan semua perkhidmatan di bawah bahagian cawangan dan jabatan terlebih dahulu, dan baru kita akan mapkan kepada sistem yang ada ditawarkan oleh agensi kepada perkhidmatan tersebut. Okey, saya ambil contoh BPK, Bahagian Perkhidmatan Kesihatan. So, apa perkhidmatan ditawarkan oleh Bahagian Perkhidmatan Kesihatan? Mestilah melibatkan perkhidmatan kesihatan anggota, perkhidmatan pergigian, perkhidmatan farmasi. Farmasi itu mungkin pemberian ubat atau kelulusan atau sebagainya. Kemudian ada bahagian uh, bahagian JRP. Ada Hermes ATM kan? So daripada Hermes ATM tu, di bawah Hermes ATM sendiri ada banyak perkhidmatan. Perkhidmatan cuti, perkhidmatan LNPT, perkhidmatan maklumat peribadi dan sebagainya. So kita boleh senaraikan beberapa perkhidmatan. Untuk JRP, untuk mudah, boleh ambil yang perkhidmatan daripada Hermes dan bandingkan, sekiranya sama, boleh guna balik dia dekat JRP. Kemudian kita ada agensi yang saya tak pasti, saya nampak ada tender berkenaan e-gerak. E-gerak tu adalah untuk permohonan perkhidmatan mendapat waran udara awam. Rasanya betul kan? Ada siapa-siapa boleh collaborate apa benda e-gerak tu? Sekiranya betul perkhidmatan waran udara awam. So, perkhidmatan dia adalah permohonan waran udara awam ataupun satu perkhidmatan dia adalah pengurusan kelulusan waran udara awam di bawah ATM. Tapi bila dirujuk, sistem dia adalah sistem e-gerak. Dia bukannya kita nak nyatakan sistem dahulu baru kita nyata perkhidmatan. Kita akan nyatakan perkhidmatan dahulu baru nama sistem. Okey. Lain daripada tu saya tak pastilah, tapi macam dari ah, s- perkhidmatan apa salah agensi bahagian cawangan yang ada pusat latihan. Perkhidmatan dia adalah memberikan latihan. So, adakah memberikan latihan tu sebagai satu perkhidmatan, adakah boleh tentukanlah sama ada boleh di end to end kan atau tidak. Sebagai contoh yang saya nampak telah daftarkan sebelum ni adalah EDU, didik udara. Betul kan? So, yang itu dinyatakan sesi pembelajaran telah boleh dibuat secara end to end sepenuhnya. So, dia declare sebagai end to end. Kalau tak boleh, just nyatakan sama ada perkhidmatan dia. Contohlah, dekat Kolej Tentera Darat, dekat KTD. Ada tak apa-apa perkhidmatan? Dan perkhidmatan tu ada tak disokong oleh apa-apa sistem atau proses yang dibuat secara online? Jika tak ada, just maklumkan. Dan sekiranya melibatkan 3 kategori yang tadi, pemeriksaan, maaf, kalau melibatkan 3 kategori ni, kehadiran fizikal, pengesahan manual dan pemeriksaan lapangan, just nyatakan nanti dekat catatan, benda ni melibatkan 3 kriteria ini bagi tujuan kita nak tolaklah daripada pengiraan end-to-end kelak. Okey, saya rasa itu sahaja taklimat saya. Saya akan sharekan laporan yang kita hantar kepada pihak JDN sebelum ini. Mungkin tuan-puan nak tengok, mungkin ada yang tak pernah tengok. Mungkin yang dah selalu tengok tu bersabarlah. Boleh tengok sekali lagi. Tuan-tuan, minta maaf apa tuan? Ya, tuan. Tuan, saya rasa since saya rasa kebanyakan orang pun masih lagi tak tahu Betul. dan tak faham kan. Betul. Sebab kita go to terus dengan Excel yang Okey. so kita tengok satu persatu. Macam mana nak Alright. Saya buka Excel file yang ada tu lah. Okey, baik. saya unshare dahulu. Sekejap.
manakah dia? Maaf ya, saya mencari dahulu. Itu I, itu I, itu I, itu I. Share. Okey. Okey, tuan-puan nampak tak fail yang halus kecil ini? Nampak tuan, boleh dibesarkan. Okey. Okey. So, ini ini yang kita hantar sebelum ni lah, di mana dimaklumkan ada juga kesilapan, tapi alhamdulillah Mindef tak banyaklah salah dia. Okey. Maaf. Okey. Di sini kita mulakan, dia ada senarai. Kita nyatakan agensi. Okey, agensi di sini kita akan daftarkan sebagai Kementerian Pertahanan lah. Oh, sekejap, ada. Ada lagi satu ni sebenarnya. Ada B. The hidden. Sekejap. Okey. Kita ada kementerian, ada agensi. Okey, kementerian di sini mewakili Kementerian Pertahanan. Agensi di sini kita akan daftar kepada beberapa level, di mana level yang didaftarkan adalah Kementerian Pertahanan ni kementerian, level kementerian sahaja. Kemudian kita daftar MAFKA, Strike, Jabatan Hak Ehwal Veteran, JLKN. Kemudian untuk perkhidmatan ATM, kita daftarkan melalui markas ATM, markas Angkatan Bersama, markas Darat, Laut, Udara. Itu sajalah. Dan kemudian hari itu kita tambah sikit, kita daftarkan UGAT di bawah bahagian perkhidmatan anggota tapi bawah markas ATM juga, dan juga BPK pun bawah markas ATM. So kita daftarkan agensi sampai 2 level ke atas saja, di mana mungkin kalau bahagian-bahagian di bawah tu mungkin kita tak nyatakan nama bahagian, tapi kalau tuan-puan buat nanti, letaklah nama bahagian sendiri. Saya akan selaraskan balik di peringkat penyelaras kalau ada keperluan. Untuk kluster, kita akan pilih by hook, by crook. Tak kira jenis perkhidmatan kita tawarkan, kita akan kata kita ada bawah kluster keselamatan sepenuhnya. So, tak perlu ubah. Yang ini nanti saya akan bagi template ni juga kepada tuan-puan untuk kemaskini dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain lah. Okey. Nama perkhidmatan. Tuan-puan ada perkhidmatan, apa nama perkhidmatan yang ditawarkan di peringkat tuan-puan? Sebab tadi yang saya contohkan macam e-gerak tadi, perkhidmatan permohonan waran udara anggota tentera, ataupun perkhidmatan pengurusan kelulusan waran udara. Itu adalah nama perkhidmatan tersebut. Dalam nama perkhidmatan jarang-jarang ada nama sistem. Nanti nama sistem kita akan nyatakan tempat lain. So nama perkhidmatan ni biasanya melibatkan yang selalunya lah. Kita ada permohonan ataupun pengurusan ataupun kelulusan ataupun pembatalan. Kalau ada lah. Itu antara orang kata indikator apa nama perkhidmatan yang ada dengan kita. Okey. Kemudian kita ada sasaran pengguna. Macam saya sebut tadi, kita ada 4 sasaran, iaitu government to employee, government to government, government to citizen dan government to business. Untuk MINDEF ni, kalau tuan-puan tengok dalam senarai yang saya buka ni, saya boleh kata 80% adalah government to employee dan government to government. Citizen dengan business kita tak banyak lah, kecuali di peringkat Jeff. Okey. Kemudian mod perkhidmatan. Kita ada mod perkhidmatan ni ada 2. Ada 3. Salah. Kita ada mod perkhidmatan secara online, e-counter atau manual. Okey. Kalau dia online, adakah dia sepenuhnya end-to-end? Itu kita kena tengok daripada 20 perkhidmatan umum tadi. Sama ada kalau ada yang daripada perkhidmatan umum tersebut manual, makanya dia tak boleh end-to-end. Dia adalah jangka end-to-end atau bukan end-to-end. Okey, di sini kita ada pelaksanaan end-to-end, di mana ini untuk pelaporan pada Mac kita tak ubah lagi berdasarkan senarai, tapi yang baru di mana kita akan ada end-to-end, kemudian 2026, 2027 hingga 2031 dan beyond 2031 dan juga akhir sekali adalah bukan end-to-end. Itu yang barulah, yang ini kita tak ubah lagi.
Kemudian setelah kita senaraikan tu baru kita nyatakan apa nama sistem yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Tuan-tuan, saya tambah sikit boleh tuan? Okey, boleh. Sebelum kita go lebih lanjut, berkenaan dengan mod perkhidmatan tadi, tuan sebut ada online, e-counter dan juga manual kan? Betul. Sebagai contoh untuk tuan-tuan yang lain, sekiranya contoh sistem penyiasatan, contoh sistem penyiasatan, semua siasatan tu bukan akan masuk sistem dan sebagainya, tapi sampai satu tahap dia kena lagi menyiasat ke lapangan, kan? Maksudnya kalau end to end tu maksudnya daripada awal start masuk sistem sampai dia generate receipt, tak payah melibatkan verifikasi secara manual, dan sistem tu lah E to E, end to end. Tapi kalau Betul. tiba-tiba sistem penyiasatan tu dia masuk key in dalam sistem case dan sebagainya, tapi ketika dia nak buat laporan kesihatan dia kena turun ke lapangan untuk buat pemeriksaan. So then itu bukan sistem E to E. Sebabnya dia dah terhenti di situ, sebab dia kena turun ke lapangan. Itu kan sistem E to E. Itu cara nak kaedah untuk kita membuat differentiate atau membuat cara kita nak membezakan antara E to E dan bukan E to E. Ya, betul. Betul Okey. kan? Saya Soalan? sambung sikit. Satu lagi okey. saya nak Soalan tambah. tuan? Oh, okey. Minta maaf Cukup, saya Puan. nak tambah kejap. Salam. Berkenaan dengan e-transit darat. E-transit darat ni dia ada tempahan penginapan dekat Wisma Transit Kuala Lumpur. So itu adalah satu perkhidmatan sebenarnya. Ia adalah perkhidmatan yang perlu online. Betul. So yang tu pun kena isytihar dalam Okey, itu. Puan. Okey, Puan Majid Zulizi, Puan, daripada Ya. FPU Komplek. Kita dalam Air Force ni ada banyak sistem. Ada yang dalam pengetahuan saya, ada yang tidak. Tapi salah satu dia adalah contoh permohonan e-Budget 6. Maknanya pengisian secara dalam talian untuk Budget 6 permohonan kenderaan. Tapi dalam permohonan tu rasanya dia tak ada dah. Tak macam dululah, tak perlu print out. Sampainya dia end dekat dalam sistem. So itu E to E jugalah, kan, betul tak? Betul. Itu memang sepenuhnya end to end sebab tidak melibatkan sebarang pemeriksaan di luar daripada sistem ataupun tidak melibatkan orang yang memohon tu kena datang ke agensi atau ke pejabat kerajaan untuk dapat perkhidmatan tu. Memang itu e-Budget 6 tu memang confirm tuan. End to end. Confirm end to end. Ya. Tapi Okey. tuan, kaedah tuan tulis dalam Excel ni tuan. Satu hari ni tuan tulis dalam Excel ni adalah e-Budget 6 tu betul dia akan sistem yang memudahkan nak e-Budget 6. Tapi dalam kaedah dalam tulis Excel ni tuan kena tulis satu memohon e-Budget 6 satu perkhidmatan. Lepas tu dia nama sistem ni akan letak nama sistem tu lah. Bukan. Dia actually modul permohonan stiker kenderaan. Macam tu lah. Okey, nama sistem tu nama e-Budget function fungsi sistem tu lah. Betul. Okey. So maksudnya tuan akan ada 100 perkhidmatan untuk satu sistem. Boleh jadi juga. Kalau tuan kat mohon kelulusan kenderaan, dalam daripada situ akan ada permohonan kelulusan kenderaan satu. Maksud tu maknanya setiap modul dalam tu yang melibatkan ada end dia. Betul. Lepas tu ada pembatalan permohonan, satu lagi perkhidmatan. Lepas tu apa lagi? Permohonan kelulusan. Dia pengurusan untuk kelulusan. Dia boleh jadi satu perkhidmatan. So, alright. Akan ada banyak servis perkhidmatan. Walaupun pada URL yang sama. Betul. Walaupun dalam satu sistem yang sama. Macam Hermes ATM. Dia ada banyak modul yang menyediakan. Banyak modul lah. Kalau Hermes ATM banyak lah. Satu cuti lah kan. Cuti, mohon cuti luar negara. Itu satu perkhidmatan. Dia kalau macam Puan lagi kenal sistem SPKB yang TBM ni, dia end to end ke? Kalau SPKB saya rasa bukan kot. Sebab dia melibatkan aset. Sebab dia ada melibatkan aset. Dia end to end. End to end ni maksudnya proses tu berlaku secara sistem je, tak ada melibatkan orang. Okey, dia ada modul yang hanya melibatkan sistem je, dia ada modul yang kena ada fizikal. Betul tuan. Tapi tuan, semua services tu tuan kena nyatakan, cuma kat bezanya bahagian pelaksanaan E2E tu tuan kena pilih sama ada itu E2E atau bukan. Kalau dia bukan E2E akan ada bahagian kalau E2E pun kena masukkan juga lah. Bukan E2E. Itu pun kena masukkan juga services tu. Okey, faham. Okey. Saya ambil contoh tadi macam tuan sebut SPKB kan.
Okey, dan SPKB ada modul permohonan di mana permohonan itu dibuat sepenuhnya secara atas talian. So itu end to end. Betul. Tapi Betul. mungkin ada modul pemeriksaan atau modul senggaraan yang mana engineer kena turun. Nak tengok. Itu satu perkhidmatan tapi dia jadi bukan end to end sebab melibatkan pemeriksaan lapangan. So Okey. tuan senaraikan je semua perkhidmatan yang ada dan kategori dia nanti letak dekat tepi tu. End to end atau tak end to end lah. SPKB saja dekat 100. Ni dah ni line dah ni. Itu Ya, betul. kita menunggu Sebanyak yang tu mungkin, tuan kan? sebenarnya. Dalam Okey, slide okey, saya okey. SPKB ada 3 je tuan. Banyak modul banyak. Ah, So bolehlah senaraikan dulu, nanti kita akan fine tune balik. Mungkin modul tu sebenarnya adalah berkait. Kalau dia berkait, dia mungkin jadi satu perkhidmatan yang bersambung. So kita tak jadikan dua. Betul, betul, So betul. yang itu kita boleh gabung. Tapi itu adalah orang kata next step lah. So, sebaik kita buat semua je dahulu dan baru kita tengok secara fine tune bila kita nak hantar nanti. Sebab untuk makluman juga macam saya sebut tadi, laporan end-to-end ini akan jadi salah satu indikator oleh pihak JTISA untuk kelulusan bajet ICT selepas ini. Antara kriteria awal dia lah untuk dia nak bagi. Kadang dia nak bagi cakap dah 100% berapa nak bagi duit lagi. Macam itulah. So kita doalah kita dapat buat yang proper dan kita dapat elakkan benda-benda tu dapat terjadi di Minda. Kami bukan tak nak bengkelkan tuan. Cerita Tahu, dia, tahu, tahu. Ya, masa dia dah terlambat. betul. 15 hari bulan tu jadi anda tutup link Excel ni. Betul, Sebab tu 2 minggu kami je terpaksa kan, panggil. Mem. 2 minggu je kita ada masa untuk betulkan je. Tapi Ya. itulah, kita buat semua dulu, nanti kita bengkelkan kemudian. Tapi untuk masa sekarang ni kami terpaksa buat VC. Padahal bengkel tu Betul. hari Jumaat kami habis pukul 5 petang. Betul. Saya dengan Mem lama kat situ. Saya siapkan surat jemputan untuk VC ni sampai pukul 6.30 sampai rumah sini dekat Mata. Betul. So, tuan-tuan kena faham, kami bengkel di Putrajaya ada 28 Ya. kementerian. So, 28 Betul. akan key in serentak. Sebab tu saya bagi tempoh masa hingga 3 Julai untuk tuan-puan isi Excel ni. Sebab apa? Sebab nanti kan Cik Sazuan nak bawa lagi kepada CDO Mindef untuk tantangan Betul. ulasan Saya ni. kena bawa pergi ICTSO dulu. ICTSO, saya SUB saya lah. Nanti dia akan question kenapa berlaku perubahan besar, kenapa pertambahan banyak. So, saya kena explain balik dengan dia. Dan kepada CDO, insyaAllah lah setakat ni Datin tak pernah question apa-apa lagi lah untuk saya. So, kita doa jugalah kali ni bila kita mohon, Datin tak tanya apa-apa. Okay. Sazuan, Ya. apa ni, jangan confuse yang senarai perkhidmatan by senarai menu ataupun fungsi sistem. Sebab yang kat sebelah ni program tu ada permohonan, maknanya dalam satu perkhidmatan, setengah sistem sekarang, satu menu untuk permohonan, satu menu untuk bayaran kan. Dia menu berbeza, tapi yang JDN nak kita listkan by perkhidmatan. Dari awal proses satu perkhidmatan sampailah selesai. Dia banyak kat belakang tu. Cuma tu lah, bila kita nak buat macam tu pun dia memang nanti takut diorang confuse. Kita buat dulu by module. Tu yang saya akan fine tune. Dan by module tu mana yang ada kaitan. Nanti saya sambung sikit lagi dekat belakang yang 20 perkhidmatan umum tu. Mungkin lepas tu baru nampak kot. Saya ambil contoh tadi. Di sini kita ambil contoh yang adalah perkhidmatan pengurusan permohonan peribadi keluar negara. Di mana kita ada satu sistem yang manage, iaitu e-kemudahan. Dalam perkhidmatan ni dia ada 20 komponen ni. Dia ada permohonan, semakan, bayaran dan seterusnya. Kalau perkhidmatan tu ada modul ini, kita pilih sama ada dia online, e-counter, manual atau tiada. Sebab tidak semestinya satu perkhidmatan ada 20 perkhidmatan umum ni. Mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 1. So, tuan-puan boleh decide lah bila tengok balik dalam senarai ni nanti. Macam ni, kalaulah saya ambil contoh kemudahan ni, sekiranya satu daripada 20 perkhidmatan umum ni adalah manual, dia automatik dia adalah sama ada jangka end to end atau belum end to end. So itu tuan-puan adalah orang yang lebih sesuai untuk menentukan sama ada dia kategori mana, end to end atau tidak. Okey, dan pada seterusnya kita ada tab kekangan pelaksanaan.
dia ada bagi pilihan lah di sini. So, tuan-puan tak perlu buat ayat apa-apa dekat sini. Tuan-puan pilih je daripada senarai ni, adakah dia melibatkan akta, melibatkan dasar, melibatkan keselamatan, teknologi, peruntukan kewangan, sumber manusia, kepakaran, proses kerja atau kebergantungan platform ibu pejabat. Okey, saya besarkan sikit. Supaya nampak. Alah, kecil juga. Maaf ya, saya besarkan sikit lagi. Okey, tuan-puan pilih je satu daripada ini. Tapi untuk MINDEF, saya cadangkan kita pilih semua ada keselamatan lah. Sebab mostly sistem kita adalah kategori secure. Tapi siapa tuan-puan rasa dia melibatkan mungkin isu kepakaran, bolehlah pilih kepakaran untuk bolehkan dia end to end. Okey, cadangan penyelesaian ni adalah free text. Tuan-puan boleh tulis apa-apa cadangan yang nak beri. Contoh, kekangan sumber manusia. Tambahlah jawatan orang-orang untuk membangunkan sistem atau manage sistem tersebut. Boleh letaklah. Ataupun kekangan dia akta. Buat pindahan akta di parlimen. Ataupun kekangan dia dasar. Perubahan pada dasar. So, ini cadangan berdasarkan apa pandangan pihak tuan-puan. So, kita akan ambil senarai nanti, kita akan jadikan sebagai senarai, orang kata, apa benda yang diperlukan lah untuk dia memastikan kita boleh melaksanakan semua perkhidmatan secara end-to-end. Ataupun yang mana bukan end-to-end tu memang confirm dah tak boleh buka end-to-end, kita bagi tahu lah di sini. Memang dah tak boleh end-to-end. Okey. Catatan, apa-apa catatan yang kita dah tulis panjang lebar sini, mungkin ada nak tambah lagi. Boleh tekan catatan. Okey, nilai perkhidmatan ni ada tuan-puan sahaja yang boleh decide sama ada nilai perkhidmatan tuan-puan ni rendah, sederhana atau tinggi. Okey, macam mana nak tentukan dia rendah? Okey. Untuk saya ambil jawab soalan ni kekangan pelaksanaan tu ambil satu atau boleh lebih. Okey. Sekarang ni kekangan ni ambil yang major. Kekangan contoh, major dia adalah keselamatan, tapi dia ada kekangan lain sumber manusia. Boleh tulis dekat dekat catatan, kekangan tambahan dekat sumber manusia atau kekangan tambahan peruntukan. So, dia akan ambil dekat tiga-tiga ni adalah untuk indikator kekangan lah. Boleh, major. Alright. Okay, saya sambung. Untuk tadi, saya nilai perkhidmatan. Macam mana kita nak tentukan nilai perkhidmatan tu bernilai tinggi, sederhana atau rendah? Okey, rendah ni kalau perkhidmatan tu tak hidup pun, kita punya kerja-kerja tak terganggu. Paling senang sini, kita saya ambil contoh perkhidmatan ada, perkhidmatan pengauditan EXA. Perkhidmatan tu kalau, apa kata, sistem yang ada tu pun tak dia terganggu, audit tetap jalan, tapi dibuat secara manual. So, itu adalah kategori rendah. Biasanya nilai perkhidmatan ni yang tidak strategik lah. Benda yang menyokong dan tidak strategik biasanya bernilai rendah. Yang sederhana ni dia ada nilai-nilai strategik tapi tidak memberi kesan kepada perkhidmatan langsung tuan-puan di pejabat, bahagian cawangan dan jabatan. Yang tinggi ni dia melibatkan perkhidmatan yang strategik. Contoh paling senang, saya nak cari apa yang strategik. Saya boleh kata di sini dekat Stride kita ada satu sistem nama dia Sismas. Kalau perkhidmatan Sismas tu sistem dia down, diorang tak boleh luluskan spesifikasi perolehan, tak boleh iklan. So nak tak nak dia kena make sure dia up and running. So itu adalah salah satu nilai perkhidmatan yang kategori tinggi. Tapi penetapan ni tuan-puan je boleh decide. Sebab kalau kami di BPM, kita nampak sokongan biasa kita akan bagi rendah lah. Yang tinggi ni biasa melibatkan core business jabatan. Jarang melibatkan sokongan. Okey. Yang terakhir ini adalah, ini tuan-puan nampak BRM. Ini adalah Enterprise Architecture Business Requirement. So, di sini dia ada senarai. Alah, saya tak nampak. Saya buka sikit. Ini adalah senarai dia. So, perkhidmatan tu di bawah kategori mana? Majority dia. Sebagai contoh, kalau melibatkan lesen, kita akan bawa BRM 010101, Business Registration, Permits and Licensing. Okey, mungkin dekat sini keselamatan dia adalah kategori-kategori dia. Tuan-puan boleh tengok di sini. Tapi dekat, nanti saya akan bagi juga benda ni. Tuan-puan untuk nak baca lebih lanjut,
rasa saya akan sharekan satu file berkenaan BRM ni. Boleh tengok dekat situ lah. Tapi kalau baca dokumen penuh dia ada 435 muka surat tak silap saya. So saya tak galakkan baca semuanya unless tuan-puan ada masa nak go through. So di sini kita dah tentukan kebanyakannya kita akan pilih workplace atau ICT operation ataupun ni macam ni. Paling senang lah kalau tuan-puan di bawah ATM. Malaysia Defence Force ada kategori dia. So kalau rasa tak sure mana nak ambil, ambil dulu Malaysia Defence Force. Nanti pihak kami akan tengok dan kita akan lebih kepada penyusunan semula lah nanti. Macam mana, adakah betul Enterprise Architecture BRM ni ataupun tidak. Dan kita akan betulkan sebelum kita hantar kepada pihak JDN. Dan kita akan maklumkan tuan-puan sekiranya ada sebarang pindaan terhadap perkhidmatan EA di dalam slide dalam Excel ini. So no worry. Dan benda ini tujuan utama dia adalah untuk penetapan Enterprise Architecture Kerajaan Malaysia. Benda ni panjang lagi cerita dia, tuan-puan. Dijangka pun dalam 2-3 tahun lah baru nampak hasil dia. Tapi kalau tuan-puan rasa boleh pilih, yang sesuai pilih. Kalau tak, pilih yang paling senang Malaysia Defence Force tadi. Itu adalah field-field yang perlu diisi di dalam senarai ini. Okey. Untuk MINDEF, saya nak cadang juga, tuan-puan letak sekali nama bahagian cawangan jabatan sebelum nama perkhidmatan ni lah. Nanti saya akan ubah template ni. Saya akan letak nama bahagian cawangan jabatan supaya tuan-puan boleh nampak perbezaan. Mungkin kalau kita buat sekaligus sebegini, tuan-puan nampak dia terlalu jumble up, pening. So kalau mengikut jabatan atau bahagian, mungkin tuan-puan lebih nampak perkhidmatan tu lebih jelas. Walaupun mungkin perkhidmatan tu dia terasing sikit, tak apa. Senaraikan dahulu mengikut bahagian cawangan jabatan, dan baru kita tengok adakah dia ada sistem untuk menyokong perkhidmatan tersebut. So Excel ini saya akan sharekan kepada semua sebentar lagi. Nanti kita akan maklumkan, akan hantar kepada tuan-puan. Saya akan rasa by petang ni lah. Saya nak hantar kepada meja mahfuz forward ke saya majukan semua? Tuan nak pecah setiap agensi tu lain-lain kan, tuan nak sekalikan kan? Sekalikanlah setakat ni kalau rasa boleh. Masa saya akan sharekan macam biasa. Saya akan sharekan link atau akses ke Excel ni. Betul-betul. So, Saya rasa share link kan? Share link tu saya akan bagi tuan lah. Nanti tuan majukan pada semua. Baik. Boleh? Boleh. Okey. Ni soalan tadi, macam mana dengan sistem operasi dengan rangkaian intranet, tapi buat saya dari mula hingga akhir hanya daerah permohonan dan perlu dibagikan. Okey, betul. Itu adalah G2E. Saya sokong. Walaupun internet tak akses kan, dalaman sahaja. Itulah. Cuma kadang kekangan dia bila kita nak explain dengan pihak JDN ni. Dia cakap bukan internet, kadang bukan end to end. So kita kena betulkan juga perception dia. Sorry. Okey, saya rasa pembentangan ini telah selesai. Tuan-puan, sekiranya ada sebarang persoalan, kita cuba jawab. Dan sekiranya saya tak boleh jawab, saya akan take note dulu dan saya akan majukan kepada urus setia end-to-end di JDN untuk dapat pengesahan. Betul tak apa yang saya katakan? Dan jawab nanti. Sebab saya tak nak membuat assumption. Saya tak nak buat andaian. Saya takut andaian itu saya itu salah. So better saya dapatkan pengesahan. Unless benda tu saya confirm betul, baru saya akan maklumkan lah. So saya open to everyone. Saya ambil masa tadi dah 45 minit. Okay. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh majukan lah. Sama ada melalui chat atau melalui pertanyaan audio. Kita akan open to question. Saya mohon juga kepada wakil-wakil perkhidmatan, sekiranya tidak faham ke apa, just boleh lontarkan pertanyaan. Lagi satu, saya beranggapan bahawa kita mungkin kena buat satu grup kot dalam WhatsApp bagi wakil-wakil perkhidmatan ni supaya senang kita nak share info dan sebagainya.
Termasuk dengan Cik Sazwan, saya akan masuk juga dalam grup tu nanti. Cuma lagi wakil daripada Jeff dan juga JLKN tu, saya rasa ada ke dalam ni? Wakil Jeff dengan JLKN. Sebentar saya tengok dulu. Wakil Maftah ada. Puan Noraini, hai Nini. Kemudian rasa daripada Jeff tak ada. Apa? Sebab Jeff pun bos dia baru tukar. Unless ada di sini yang saya tak perasan. Saya majukan kepada Encik Syarin, tapi tak pasti dia berkesempatan atau tidak. JLKN saya ada maju kepada Encik Izzat. Nanti saya dapatkan nombor telefon dia lah. Sebab saya rasa BPM ada nombor tu. Ada geng-geng dia kat sini. Kemudian Stride, saya ada, nanti saya sharekan nombor Encik Farul. Untuk Maidas, saya Puan Yusnita lah. Kita akan bagi. Rasa itu je kot untuk awam. Bahagian account kita akan bagi Puan Ayu. Dulu satu grup. Saya sudah tambah Nanti sini. saya, betul. Nanti tuan just tambah saya sebagai admin dekat grup tu satu. Nanti saya tambah orang yang ada. Oh, ada Izzat. Sorry, tak nampak. Maaf. Saya tak nampak pula nama dia. Oh, okay. Welcome Izzat. Untuk makluman, Cik Izzat adalah pegawai baru di JLKN yang menggantikan Cik Rahman sebelum ni. So, welcome to Mindef. Apa-apa boleh contact OBPM. Untuk JLKN, perkhidmatannya jelas dan terang. Perkhidmatan permohonan pelatih satu, perkhidmatan permohonan pelatih satu, pemilihan pelatih satu, kemudian yang perkhidmatan bawah pelatih itulah semua boleh letaklah. Selain daripada tu yang secara generik boleh tak perlu masukkan sebab macam takkan nak masuk HR lagi dalam JLKN kan. Sebab itu dah ada secara general. Okay, tuan-puan, kalau ada pertanyaan ke ada soalan, tolong ajukan segera sebab benda ni, dia macam ni lah. Kalau kita menggunakan dana kerajaan Malaysia, memang kena laporkan. Wahima apa pun yang kita buat, kerajaan perlu tahu. Contoh yang terbaik adalah yang pertandingan menembak air-arm. Apa perkhidmatan yang disediakan oleh darat kepada user. Itu pun boleh disenaraikan sebab ia melibatkan duit kerajaan tu. Betul. Saya share juga WhatsApp group punya link dalam chat tu. Tuan-tuan boleh access terus lah. Nanti tuan share juga kat WhatsApp saya nanti. Boleh. Saya tak boleh laptop ni tak login online. Baik. Okay. BPK ada tak? BPK? Ada. BPK saya Kena Hasbul ada? Kena Hasbul. macam tak ada. Ada mem, ada. Ada. My Zulu Health tu bukan masukkan My Zulu Health belum launching lagi mem, tapi kita dah present untuk kelulusan semua dah ada. Tapi bila dah start launch dah pakai adik, kami akan declare. Dekat BPK banyak yang boleh masukkan. Termasuk Siap, apa lagi? MSH, Centomiers dan sebagainya. Okay mem, Roger. Sistem tu kan? Perkhidmatan yang disediakan oleh sistem tu. Nak lagi faham skop kerja setiap agensi tu. Ya. Setiap sel tu, dia ada banyak skop perkhidmatan yang diberikan. So itulah dia sendiri perkhidmatan. Cuma sama ada dia online atau tidak online saja. Ya, betul. Kalau dia online dia ada bahagian itu lah. Kalau tak ada online dia masih lagi bahagian sama ada jangka atau bukan. Antara dua. Pada dia akan dijangka, akan di online ke, akan kemudian kalau tidak, dia akan ada pelaporan di situ lah. Ya, betul. So saya expect services dari ITM memang banyak. Sangat banyak. Sebab kita adalah mini Malaysia. Dia akan jadi macam ni tau. Bila kita nak renew salah satu kontrak, JDN akan tengok. Okay, you laporkan tak dalam E2E? Kalau you tak laporkan, adalah peruntukan. Ya. So, nak gunakan duit kerajaan untuk nak buat senggaraan kepada sistem tu akan datang, maka tak adalah peruntukan. Kecuali tuan-puan gunakan duit pokok sendirilah untuk buat senggaraan kepada sistem tu, kalau sanggup. Kalau sanggup kan, mem. Itu tujuan dia lah. Dia nak ketelusan dari segi sekarang ni pun kerajaan dia terpaksa memilih mana dia nak prioritize.
So dari situ ini adalah satu cara dia nak tahulah sekiranya benda tu betul memerlukan end-to-end sebab bagi contoh lah saya ambil proses permohonan benefit pesara. Okey. Kenapa dia nak jadikan fully end-to-end? Sebab dia terdapat dalam indeks yang tadi saya sebut tadi, indeks digital world tadi tu, world index tu, dia salah satu indikator untuk dapat markah yang tinggi. Kalau tak ada secara end-to-end, maka dia akan jatuh. So, kerajaan dia akan push ke arah sana. Lebih kurang macam tu. So, tu sebab dia perlukan senarai ini dan dia akan bandingkan dengan semua indeks-indeks yang ada bagi tujuan priority. Fokus dia di mana. Macam kita tahu lah, duit kan dia finite. Kita punya harapan ni banyak. Tapi dia kena fokus lah di mana nak bagi duit tu. Okey, ada apa-apa lagi soalan sebelum saya serahkan balik kepada Meja Mahfuz? Tuan-tuan, keperluan ni segera tau sebenarnya. Sangat Betul. segera. Sebelum Kalau 3 Julai kan, ma'am? sebelum 3 Julai dah kena submit. Sebab Betul. Cik Tuan nak betulkan format, nak selaraskan balik dan nak Ya, dihantar kepada ICTSO dan CGSO. ya. Sorry, CDO, CDO. CDO. Dan saya kena masukkan lagi dalam dengan Google Sheet JDN ni. Ya. Saya tak boleh share kalau saya boleh share Google Sheet tu, saya share Google Sheet tu. Tapi dia cakap tak boleh. Saya je ada akses. Sistem tak siap. Sistem tak siap. Okey, perkhidmatan ada kan? Perkhidmatan tu dah ada. Cuma sistem dia tak siap kan? Akan datang akan digunakan tak untuk Betul. siapa-siapa? Kalau ada orang guna, memang Ah, kena nyatakan perkhidmatan apa yang disediakan menggunakan sistem tu. ah, Contoh sistem tu nak daftar penembak-penembak satu Asia ni untuk duduk kat mana? Am Village tu, blok mana? Itu adalah perkhidmatan. betul. Kita bukan cerita pasal sistem tau. Kita cerita pasal apa yang Perkhidmatan. sistem tu bagi kepada manusia. Betul ma'am. Itu saya setuju. Apa sistem tu provide dengan kita ada perkhidmatan macam sistem tu membantu perkhidmatan tu. Contoh sistem pengiraan mata untuk pertandingan ARM. Itu adalah perkhidmatan pengiraan mata peserta ARM. Itu adalah perkhidmatan. Sistem tu adalah kemudian. Contoh Sistem itu menyokong perkhidmatan tadi. yes, sistem tu digunakan untuk menyokong perkhidmatan itu tadi. Contoh permohonan sajian untuk penembak-penembak ARM. Itu adalah perkhidmatan permohonan sajian penembak-penembak ARM. Tak ada sistem tapi itu adalah perkhidmatan. Ya, betul. Kita banyak perkhidmatan ni. Kena berbalik kepada fungsi bahagian lah. Fungsi bahagian, fungsi Cawangan, jabatan. fungsi unit, apa fungsi-fungsi ataupun skop perkhidmatannya kepada kaki tangan ataupun citizen. Kepada orang awam, kepada bisnes, kepada kerajaan sendiri atau pada kaki tangan. Ada Macam 4 kategori BPM, tadi. ada apa menyediakan perkhidmatan network. Apa proses-proses yang terlibat? Ada permohonan, ada kelulusan, itu adalah perkhidmatan. Betul. Okey, lain-lain ada soalan lagi tak? Saya remind sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya share link WhatsApp tu untuk boleh join. Nanti segala maklum balas atau makluman atau slide dan sebagainya saya akan share kat situ lah. So tuan ada persoalan ataupun ada benda yang tak pasti boleh tanya terus dengan cerita lah dalam tu bagi mudahkan lagi. Sebenarnya ada banyak saya sebahagian yang kita tak jemput. Ya. Jemput juga. So minta darat, laut, udara ni sampaikan kepada bahagian masing-masing. Unit bawah masing-masing lah. Okay, Dan? Okay, saya rasa untuk saya dah selesai. Saya serah balik pada Meja Mahfuz lah. Okay. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih Tuan Syazwan atas pembentangan yang detail jugalah kan. Tapi yang penting-penting lah kita faham lah macam mana kita nak isi dan apa keperluan dia. So sebelum saya menutup
sesi pembentang atau sesi BC ni saya tanya last lah. Kalau tuan-tuan ada isu dan sebagainya, sama ada boleh bertanya terus dalam grup yang saya dah bagi link ataupun direct dengan saya lah. Itu saja. Yang paling penting macam Puan Masina sebut berkenaan dengan fungsi dan skop kerja agensi suatu. Itu yang paling penting. Itulah jenis, itu yang menjurus pada jenis perkhidmatan yang kita akan bagi pada pengguna. Kita boleh bezakan sama ada kita nak libatkan G2E, G2C ataupun G2B. Dalam ATM ni ada beberapa sistem yang, beberapa perkhidmatan yang menjurus pada G2B. Sebagai contoh PSN, dia menyediakan laporan yang berbayar kepada agensi luar. So itulah G2B lah. Contoh government to business. Lagi satu kalau G2 citizen, G2C, sebagai contoh ialah portal JMT, Jom Masa Tentera. Itu adalah satu sistem yang mana daripada kita kepada orang yang masuk tentera, direct pada citizen. Itu contoh G2C lah. Yang lain-lain tu sebenarnya dalaman cuma tuan-tuan saja yang tahu macam mana nak differentiate sama ada G2B, G2C atau G2E. Itu saja. Saya rasa setakat itulah pembentangan kami pada petang ni. Kami mengharapkan macam mana tuan? Tuan yang link tu nak share sekarang ke? Hello? Tak berjelas. Dia tak on. Tak on. Dia mute. Share dekat WhatsApp group. Baik. Alright. Saya mohon tuan-tuan yang join sesi ni untuk masuk ke WhatsApp group, so kita akan share lah semua. Boleh? Sebelum saya mengakhiri sesi ni, saya tanya sekali lagi kalau ada apa persoalan yang nak disoalkan. So then saya menutup sesi BC kita pada petang ni. Sekiranya tak ada, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan saya akhiri sesi BC kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Terima kasih semua yang hadir. Tak ada makan ke? Ada, mai lah sini. Kalau dia faham, jangan ajar. Jaga